Assalamualaikum guys, selamat tengah hari, petang dah. Okay, so konten ni adalah aku nak buat konten which is aku tengah mengemas. Aku nak mengemas. Okay, mengemas semua ni sebab kita dah nak mengemas dan kita dah nak balik ke Kelantan, which is ni adalah memori untuk aku. Since nanti aku akan balik Kelantan dan intern di Kelantan, so I will not go to Penang back. Mungkin nanti convo, nantilah. Bukan intern kat sini, aku intern kat Kelantan. So sebabkan aku akan intern kat Kelantan dan aku akan balik ke Kelantan, so aku akan cakap Kelantan. Aku tak rasa nak kecek luar. Mungkin akan ada sikit-sikit sebab di sini kan ia banyak kecek luar juga. Okay, jadi aku ni duduk kemang-ngemah. Ya Allah, boleh tengok sangat bersepah banyak gila bagi aku. Like ni so big. Tu aku tak kemah lagi. Ni bawah ni pun ada lagi. Tak salah, tak saya tunjuk Alik Nur sebab Alik Nur adalah tempat roommate aku. So tak saya tunjuk. So tengok ni, laki tu. Bawah tu, gegar pula. Bawah tu. So memang aku nak kena ngemah lah ni. Aku macam mikir, patut ke aku buat video. Tapi aku macam, why nak aku buat? Sebab at least aku ada video for this week. Lepas tu aku ada aku ada memori lah pasal aku ngemah-ngemah. Mungkin aku tak tunjuk aku ngemah-ngemah. Cuma aku tunjuk gini situasi sebelum dan selepas. Aku akan balik hari Jumaat. Tapi hari ni hari Jumaat which is minggu lagi. Tapi aku ngemah dah sebab paper aku jatuh hari Khamis petang. Bila Khamis petang ni, Jumaat pagi nak balik dah. So a bit rushing to mengemas semua. Jadi aku mengambil keputusan ngemah lalu lah. Just aku simpan baju-baju untuk aku pakai for the 1 week. Gitu. Untuk baju aku pergi library ke pakai gitu lah. So aku nak ngemas. So okay, sama-sama aku buat video ni, aku macam nak cerita lah. Aku tak pernah terdetik untuk aku sambung belajar di sini, which is aku sambung belajar sampai degree. And aku final year dulu ni, and start bulan 3 aku akan start internship. So internship aku di hospital lah. Aku pilih hospital and dekat Kelantan sebab satu dah lama berpisah, dah duduk jauh dengan family. So macam nak duduk dekat dengan family. Even though aku bukan duduk rumah aku duduk rumah nenek aku, tapi pastilah aku boleh je balik bila masa. So memang dekat je. So weekend aku boleh balik rumah parents aku. Lepas tu second, betul ada setengah royak nak intern, nak PT. Yes, of course aku pun nak. Tapi the problem is aku email tak ada orang yang reply. Mungkin aku tak layak, we don't know, we never know about that. So aku proceed dengan HUSM because USM kan, aku ada USM. So aku minta HUSM. So bila aku minta HUSM, okay je lah. Bak kata aku just gain experience as much as you can. Gitu. Sebab pengalaman ni bukan senang nak dapat. Betul tak? Tambah-tambah lagi macam bidang aku pula, aku medical physics. So aku department aku pula department aku bahagian radiation lah, main radiation ke apa. So mungkin aku boleh gain more experience. Tapi aku tak tahu lagi perjalanan hidup aku, which is aku akan kerja ke apa, aku tak tahu. Sebab kita tahu perancangan di pagi. Tapi kalau ada rezeki, adalah gitu. Gap-gap tak kisah. Kita ikut flow dan kita percaya pada rezeki. Gitulah. Walaupun aku tak dapat elang ke apa, aku tak kisah benda tu. At least aku dekat dengan family aku. At least sebab family aku memang nak sangat suruh aku duduk Kelantan intern ni. Gitulah. So bila aku mikir mula daripada aku duduk luar, kalau apa jadi, kita tak tahu. So aku pun macam tak apalah, why not aku duduk Kelantan je. So lepas tu umi aku pun sangat happy. Umi abah aku happy aku duduk Kelantan. So mungkin dengan doa dan keberkatan umi aku, doa dan juga berkat umi aku, mana tahu, you never know, aku dapat kerja dulu, kita tak tahu. So I'm just follow the flow and follow the rezeki lah. Gitu. Tapi kalau aku kerja Kelantan, memang aku kerja laju. Memang aku kerja laju. Kalau aku kerja luar kan macam slow kan. So walaupun aku tahu video aku tak ada orang apa aku tengok, aku tahu benda tu. And of course lah, as someone yang buat video, edit video tapi tak ada orang tengok, macam kurang dihargai. Tapi aku buat je
Sebab apa? Sebab aku minat. Lepas tu sebab aku mikir, kenapa aku beli telefon mahal semua? Macam upgrade Walaupun not a latest one, tapi latest lah and mahal jugalah amount tu untuk aku. Sebab telefon family aku kagak sendiri, bukan parents yang belikan. So gitu. Jadi aku mikir why nak aku buat video je lah. So macam tu. Oh topik lain pula. Tak boleh aku bilang aku kecek ni, aku suka kecek. Aku ni dengan kecek tak boleh dipisahkan. Gitu. So aku rasa aku nak ngemah. Sebab aku memang nak ngemah, aku nak bajet. Bukanlah bajet macam okay, berapa barang semua aku kena masuk dalam kereta. Sebab kita takut overload. Kalau overload ada some part of barang aku tinggal tu pun aku bagi je lah ke orang, ataupun aku letak kat pantry. Tak apa kita mikir lepas tu. So lain aku nak ngemah dulu. Macam tak ada kita by the way. Tiba. So gitulah. So aku nak ngemah-ngemah. And aku tak makan lagi. Aku makan dah Maggi tadi. Aku makan Mimi Express. Sebab aku lapar. Tak dibangun lapar. Macam tu tak apalah. So aku ngemah dulu. And aku tunjuk ke semua berapa barang aku semua total. In total. Like semua. Welcome back. So aku dah kemas barang aku. Buka tinggi. Tak ambil. Okay. So barang aku adalah ni 1, 2, 3, 4, 5 kat bawah tu. Kat bawah tu 5, 6, 7, 8, 9. Ni 10. Maybe 11. Tapi dia kecil-kecil. Aku ada satu bag besar. So aku akan pindah ke sana. 12 guys. So that's overall 12. Tapi barang aku okey lah kan. Dia sebab dia sikit. So dia banyak. Tapi aku akan compile sekali. Nanti compile aku akan letak satu bag lah. So okay. Settle kemah barang. Tu kau tak kosong je kat bawah tu. So jaga aku nak ngemas. 11, 12, 13 lagi. Apa kita akan susun? Right. So meja dah lagi. So aku nak rehat. And kita akan jumpa nanti kita balik Kelantan game. Bye. So guys, it's a wrap. Dah habis exam. Kita akan pergi ke internship. So sekarang kita orang sudah makan. As a reward, kita nak balik ke bilik, pick up barang apa semua. So kita nak balik. Jangan balik awal guys. Sampai kita tinggal lagi awal. Macam mana kan? So sekarang kita dalam proses nak punggah-punggah barang. Tu ingat aku ada video ni aku kecek Kelantan. So aku dengan saya aku, kita nak akak semua barang kita orang masuk kereta. So jom kita pergi kat kereta. Okay, jom. Mas. Okay, ada orang walk out kat situ. Walk out masa nak kelik je. Okay, let's go. Jom. Assalamualaikum guys. Selamat pagi. So kita orang dah siap dan kita nak pergi kat kereta. Kecek Kelantan. Tak ingat bro. So saya dah siap nak pergi tok barang dalam kereta dan kita akan balik ke Kelantan. Yeay. Tapi before that kita ke Single Family Mart dulu, beli breakfast dulu. Tapi sebelum tu aku nak tunjuk barang dekat aku lagi. So this is barang daripada sana ke sini. Ni barang kita orang. Untuk 2 orang ya. Ni barang kita ya. Wow. So kita akan balik dulu ya. Bye bye Penang. Bye SM. Wow, lawannya. So gang, kita on the way balik Kelantan. Kita dekat atas jabatan, which is saya nak sampai, nak turun jabatan dah. So kita balik Kelantan dulu gang. So kita jangan pecah. So gang, kita kat pizza Me'an. So we're going to buy a pizza. Kita dah siap beli pizza. And you know what, aku nak beli air tapi Me'ani cakap, Me'ani pula, apa kerja Me'ani cakap beli air hari Jumaat free. Korang, siapa you mari pizza Me'ani,
Mu kena beli air dia. Air sedap gila. Sumpah sedap. Air coklat kalau harganya RM3.5 soal. Ya. Murah weh RM3.5 tapi sedap. Nak mampui. So saya mau kena terang, okay? So kita nak teruskan lagi perjalanan kita banyak berhenti ni. Ke Kuala Kerai. Okay, jom. Sedap. So, okay, saya mau abaikan bagi belakang tu. Okay, saya mula ni kita dekat Pantai Timur. Kita dekat Stesen Minyo. Oh, kita jumpa mak kita kat sini. Bukan jumpa, tadi pergi nenek aku sebenarnya. Tak ada rakyat sebab kita lapar. Isi minyak, Umi isi minyak, kata dia. So kita nak balik Kuala Kerai. Kita nak balik Kerai dah. Baki mak ini mesti tunggu dah. Senyum. Okay, so kita tunggu mak kita isi minyak dan kita akan balik ke Kuala Kerai. Saya sangat-sangat excited nak jumpa my kucing. So kita nak pergi jumpa kucing kita wak. Penat gila weh. So kita jumpa dekat rumah, okay? Bye. Sekarang kita dah sampai Kerai. Yeay. No more Penang. Yes, no more Penang gang. So guys, dah sampai rumah. Oh my god. So barang semua kita nak bawa turun. So I think that's all my vlog for aku dah rakam sejak minggu lepas. Tapi itulah vlog aku untuk video kali ini. Jadi saya mau jangan lupa subscribe, like, share, comment and subscribe. Itu sahaja pada aku. Bye bye saya mau. Bye, Assalamualaikum.